urusan jual beli di dalam kehidupan kita seharian, yang mana di pengajian kita yang minggu yang lalu kita telah sampai kepada syarat-syarat modal Ra'sul Maliyah di dalam bab salam, yang mana Ra'sul Maliyah ini maksudnya duit ataupun modal kita yang kita gunakan untuk berniaga. Ada diterangkan lebih kurang, kita telah membaca 5 syarat yang lalu, dan kita hari ini sampai kepada syarat yang ke-6. Antara syarat-syarat yang telah kita bincangkan ialah tentang penjelasan jenisnya, penjelasan macamnya artinya dolar Singapura, dolar Brunei dan sebagainya. Yang ketiga, penjelasan kualiti barang tersebut, cepat rosak ataupun tahan lama. Yang keempat, penjelasan jumlah modal ataupun ini duit yang kita berikan untuk kita serahkan di dalam akad salam ni. Dan yang kelima, berkaitan dengan mata wang yang digunakan itu, sama ada ia satu yang murni, asli ataupun palsu. Jadi yang keenam, insya-Allah pada malam ini kita membincangkan tentang menyegerakan proses serah terima modal. Modal seperti mana yang kita bincangkan tadi, ia berkaitan dengan duit. Artinya kita segera kita serahkan secepatnya mungkin, secara nyata dalam majlis akad sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah, baik modal itu berbentuk barang tertentu maupun barang yang tidak tertentu. Jika kedua pihak yang melakukan akad berpisah sebelum penerimaan modal, maka akad salam tersebut menjadi tidak sah dan batal, kerana tidak tercapai tujuan dari akad tersebut, iaitu membantu untuk memberikan modal produksi. Artinya yang kita bincangkan mengenai modal ini, modal ini ada dua. Satu yang berbentuk ain ini benda. Mungkin kita jarang sudah menggunakan ain ini di dalam urusan jual beli kita seharian. Contohnya, ain ini apabila berlaku pertukaran barang dengan yang barang. Artinya kita ingin membeli barang, tapi kita tukarkan dengan barang, itu ain. Yang kedua berkaitan dengan dain. Dain ini apabila kita menggunakan wang ringgit ataupun wang ringgit yang tertentu pada negara-negara lain, dinar, dolar dan sebagainya. Jadi modal itu ada dua. Yang persatu ain, yang kedua dain, kata Ustaz. Jika modal tersebut merupakan barang tertentu, ini ain. Jika ia merupakan barang yang tertentu, ain, dan kedua pihak berpisah sebelum terjadi proses penerimaan barang, maka makna akad salam itu menjadi rosak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslifu fi kailin ma'lum, yang artinya lakukanlah akad salaf dalam takaran yang diketahui. Kita mengetahui bahawa dalam bab salam ini, modal itu kita mesti serahkan dulu untuk kita mendapat barang. Artinya sama ada barang itu kita serahkan dahulu ataupun duit dahulu, kita mesti serahkan. Sebab ini merupakan proses jual beli dalam bab salam. Kalau mungkin kita dalam zaman moden ini, kehidupan kita zaman moden ini yang berkaitan dengan bab salam ini, apabila kita melakukan transaksi perdagangan melalui internet, kan sekarang ini kita membeli barang-barang, ada melalui Shopee, ada melalui TikTok. Ini artinya bila kita serahkan modal kita dulu, kita serahkan duit dulu, kemudian barang itu kita terima kemudian, ini termasuk di dalam bab salam. Ini termasuk di dalam bab salam. Kalau di zaman dahulu, bab salam ini tidak seperti mana yang berlaku di zaman kita dalam penjualan melalui TikTok. Di zaman dahulu ini,
orang melakukan bab salam ini, pembeli dan penjual ni bertemu. Bila pembeli dan penjual ni bertemu, maka pembeli ini mesti menyerahkan barang ataupun duit itu kepada penjual. Penjual kemudian akan menyerahkan barang itu kemudian, bukan dalam masa akad ini majlis itu. Artinya bukan semasa mereka bertemu tu. Barang itu akan diserahkan kemudian, tapi duit mesti diserahkan dulu, ataupun barang yang ingin ditukar itu mesti diserahkan dahulu. Ini akad salam yang berlaku di zaman dahulu. Adapun akad salam yang berlaku di zaman kita ni, kata Ustaz, sama ada kita melalui Shopee ke, melalui TikTok ke, ataupun melalui Lazada ke, kan cara pembelian kita sekarang ni, artinya duit itu kita mesti masukkan dahulu. Masukkan dahulu. Cara pembayarannya sekarang ni macam-macam, kan, melalui bank. Kita transfer online dan sebagainya. Itu duit itu mesti diserahkan dulu, kemudian barang diserahkan kemudian. Kalau dahulu apabila pembeli dan penjual berjumpa, pembeli tidak menyerahkan modal ataupun duit itu terlebih dahulu, maka di sini akad salam itu akan terbatal. Akad salam tadi akan terbatal. Dan begitu pun terdapat perbezaan ulama mengenai perkara ini. Nanti kita bacakan di sini. Dan perbezaan yang berlaku, perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan para ulama mengenai akad salam ini, iaitu apabila modal itu perlu diserahkan terlebih dahulu, sama ada duit ataupun benda, kata Ustaz, perlu diserahkan terlebih dahulu. Tapi sekarang bila kita menyerahkan, itu pembeli tidak ada di tempat kita, di tempat yang jauh, maka artinya tidak berlaku akad majlis di situ. Akad majlis tidak berlaku. Cuma saja akad majlis itu berlaku apabila kita sudah melihat barang dan kita setuju untuk membeli barang itu, lalu kita membayar melalui duit kita, membayar melalui duit, transfer online dan sebagainya, maka di sinilah berlaku akad salam. Artinya modal itu diserahkan terlebih dahulu walaupun walaupun penjual itu jauh. Di sini kata Ustaz, ada terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Sebab ada para ulama mengatakan, kata Ustaz, apabila pembeli dan penjual bertemu, maka duit itu mesti dibagi terlebih dahulu. Kalau tidak dibagi, maka akad salam ini tidak sah. Ya kan? Tapi sekarang pembeli jauh, ini penjual jauh. Sekarang kita ni macam mana kita mau menyerahkan duit itu? Kita serahkan melalui online. Dan di sinilah berlaku perbezaan pendapat ulama. Ada ulama yang membenarkan duit itu dibayar kemudian. Duit itu dibayar kemudian. Apabila duit itu dibayar kemudian, akad salam masih berlaku, tapi dia bukan pendapat ulama yang satu. Berbeza pendapat ulama di dalam masalah ini. Okey, boleh setakat ni? Perbezaan pendapat di kalangan para ulama mengenai benda ini. Kata al-islaf bererti mengajukan. Akad salam ini dinamai dengan salam kerana terjadi proses penyerahan, taslim. Di dalam bahasa Arab, taslim itu menyerahkan. Taslim modal, sehingga jika modal tersebut terlambat diserahkan, maka tidak dapat dikatakan sebagai akad salam sehingga tidak sah dilakukan. Ini dia kata. Ya kan? Ini kata Ustaz ada perbezaan pendapat ulama. Nanti kita akan bincangkan di sini. Oleh kerana itu wajib terjadi proses penerimaan salah satu barang guna tercapainya makna salam ini. Artinya mesti ada penyerahan di situ, modal, atau pasti tidak kira lah modal tu, kata Ustaz, boleh berbentuk barang, boleh berbentuk duit. Memang berbentuk barang jarang berlaku di dalam kita punya masyarakat pada hari ini. Masa kini jarang berlaku. Cuma ada berlaku. Ada berlaku, kata Ustaz. Kan? Tapi jarang berlaku. Sekarang kita ni menggunakan duit, mata wang sahaja. Jika modal tersebut merupakan barang tidak tertentu, dain seperti wang, maka harus diserahkan dalam majlis juga.
hal ini agar tidak terjadi bai' dain bidain. Dia kata kalau barang itu merupakan duit, maka dia mesti diserahkan ketika berlaku pertemuan antara pembeli dengan penjual, artinya di dalam akad majlis. Kalau tidak diserahkan, maka dia akan menyebabkan bai' dain bidain. Bai' dain bidain ini artinya jual beli barang dalam tanggungan dengan barang dalam tanggungan yang lain. Artinya di situ bila tidak diserahkan modal kan menyebabkan itu menjadi tanggungan pembeli dan penjual bersama. Bila terjadi tanggungan pembeli dan penjual bersama, kita tahu manusia ini bukan semestinya semua sama dia punya pemikiran, sikap jujur dia dan sebagainya. Ada manusia yang tidak jujur. Minta maaf saya cakap, kadang-kadang kita di dalam urusan jual beli ini ada orang jujur, ada orang yang tidak jujur kan. Walaupun muslim pun kadang-kadang melakukan penipuan. Jadi dalam perkara yang semacam begini, ini yang dulu ingin dielakkan oleh Islam, berlakunya dain bidain, perkara di dalam tanggungan jual beli di dalam tanggungan seorang dengan tanggungan seorang yang lain. Takut duit tidak diberikan, barang dibagikan, naya kita. Takut ini duit diberikan, duit diberikan, barang tidak dibagikan. Jadi perkara ini sebenarnya dia memerlukan pengetahuan seorang itu dalam bab yang berkaitan dengan agama. Sebab itu dulu di permulaan kita punya tajuk ini, Ustaz ada bacakan satu asar daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ada mengatakan, la yabi' fi suqina hadha illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan salah seorang daripada kamu mengadakan urusan jual beli di pasar kami sehingga dia faham bab agama. Kenapa? Sebab ini. Kalau tidak ada kejujuran berlaku penipuan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahawa penipuan, pembohongan bukan saja di dalam urusan jual beli, tapi dalam urusan kita seharian itu haram hukumnya. Ya kan? Hukumnya haram menipu semua orang. Haram. Kau dapat duit, memang kau dapat duit, tapi duit yang kau gunakan itu haram. Artinya bila kau gunakan duit itu tidak ada keberkatan di dalam kehidupan kau. Malah mungkin boleh menghancurkan, menyebabkan hati kau itu hitam, hati isteri kau itu hitam, hati anak-anak kau itu hitam. Kau menipu. Ya kan? Kerana benda yang dipesan berada dalam tanggungan seorang, sehingga jika penyerahan modal tidak dilakukan dalam majlis, maka penundaan tersebut seperti pertukaran benda dalam tanggungan dengan benda dalam tanggungan yang lainnya. Modal belum diserahkan dan barang juga belum diserahkan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual barang dalam tanggungan al-kali. Di dalam bahasa Arab kita panggil al-kali, dengan barang tanggungan yang lainnya. Artinya kita dilarang untuk menjual barang yang dalam tanggungan orang lain. Tak boleh. Itu ni di dalam bahasa Arab al-kali. Dia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai' al-kali. Al-kali ini artinya sesuatu yang tidak ada kepastian. Bila sesuatu yang tidak ada kepastian, kita takut barang yang kita beli itu tidak diberikan, diserahkan kepada kita. Selain itu, akad salam mengandungi unsur gharar. Unsur gharar ini tidak jelas, iaitu kemungkinan rusaknya akad atau adanya risiko kerana kewujudan barang, sehingga tidak ditambahkan kepadanya bentuk gharar yang lain, iaitu penundaan penyerahan modal. Kita tahu, dia kata, di dalam urusan bab salam ini, kemungkinan barang yang diserahkan kepada kita itu sama ada baik ataupun buruk. Itu ketidakjelasan.
Ya kan? Walaupun kalau contohlah di dalam kehidupan kita seharian ini, kita nampak barang yang ada di Lazada ataupun di Shopee ataupun di TikTok, barang tu bagus, ya kan? Barang tu bagus. Tapi adakah barang ini yang diserahkan ini kepada kita seperti mana yang kita kehendaki? Dia bagus ataupun dia punya kualiti memang begitu bagus? Kadang-kadang berlaku sebaliknya. Ya kan? Kita ingin beli yang barang itu, kita ingin tengok, oh dia promosi hebat ni, promosi bagus barang. Tapi yang diserahkan kepada kita lain. Ustaz pernah terkena juga macam begini. Kita tengok orang ni promosi, oh bagus barang ni kan. Ini, oh cantik ini kan. Kita beli. Kalau sampai sama kita, kenapa dia punya promosi tadi hebat? Ini tiba-tiba barang sampai sama kita ni, lain pula ni. Ya kan? Tapi kita sudah setuju beli, buat macam mana? Ya kan? Kalau tak payah, tak boleh lah kita balikkan. Walaupun barang itu kita periksa, tidak ada kerosakan dan sebagainya, tapi bukan semacam yang kita harapkan. Bukan semacam yang kita harapkan, lain daripada yang kita harapkan. Jadi ini sudah berlaku ketidakjelasan di situ. Apalagi kalau modal itu tidak diserahkan. Sudah berlaku dua tanggungan yang menyebabkan kerosakan di dalam urusan jual beli, terutamanya dalam bab salam ini. Ya, ini bab sesuatu yang mungkin tidak terduga berlaku di dalam urusan jual beli kita. Begitulah sepatutnya tu. Syarat ini disepakati baik oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Syarat ini Ra'sul Mal itu mesti diserahkan terlebih dahulu. Ra'sul Mal, kata Ustaz, modal itu sama ada ain ataupun dain, itu sama ada barang ataupun duit, mesti diserahkan terlebih dahulu. Ini merupakan syarat yang disepakati oleh tiga ulama, Hanafiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Imam Malik berkata, tapi Imam Malik lain dia punya pendapat. Itu kata Ustaz, terdapat perbezaan ulama di sini. Imam Malik berkata, dibolehkan menunda penyerahan modal sehingga 3 hari atau kurang dari itu. Kamu faham kan? Tadi Ustaz katakan modal itu mesti diserahkan di dalam akad majlis, ya kan? Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh modal itu tidak diserahkan dalam akad majlis, ya kan? Ulama yang mensepakati agar modal tadi diserahkan di dalam akad majlis, ini 3 ulama ini, Hanafi, Syafi'i dengan Hanbali, mesti diserahkan dalam akad majlis. Tapi Imam Malik tidak. Imam Malik kata 3 hari pun boleh. Bukan semestinya modal itu diserahkan dalam akad majlis, tapi sesudah daripada itu 3 hari, okey. Artinya sesudah berlaku ittifaq antara pembeli dengan penjual, tidak semestinya pembeli itu menyerahkan modal itu terus dalam akad majlis. Tidak. Imam Syafi'i, Imam Hanbali dengan Imam Hanafi mesti dia kata serahkan dalam akad majlis, tapi Imam Malik tidak. Dia kata 3 hari selepas daripada itu boleh, ataupun kurang daripada itu boleh. Dia kata dibolehkan menunda penyerahan modal. Dibolehkan menunda penyerahan modal hingga 3 hari atau kurang dari itu, meskipun penundaan tersebut disyaratkan dalam akad-akad. Itu ini Imam Malik punya cakap. Artinya Imam Malik berbeza dengan 3 orang ulama tadi. Hukum ini berlaku baik modal tersebut merupakan barang tertentu, ain, atau tidak tertentu, dain. Ini yang Ustaz kata sama ada dia barang ataupun duit. Alasannya adalah kerana akad salam merupakan akad pertukaran. Muawadah ni artinya pertukaran antara barang dengan barang, antara barang dengan duit. Sehingga tidak akan keluar dari makna akad salam hanya dengan penundaan penyerahan modal. Di awal-awal perbicaraan kita mengenai akad salam ini,
kita mengatakan bahawa modal mesti diserahkan terlebih dahulu. Walau waktu itu kita belum bahas mengenai pendapat ulama. Akad salam begitu, modal mesti diserahkan terlebih dahulu. Tetapi Imam Malik mengatakan tidak macam begitu. Bukan artinya apabila modal itu tidak diserahkan di dalam akad majlis, barang itu kemudian diterima kemudian, tidak bermakna itu bukan salam, itu masih salam, kata Imam Malik. Ini masih merupakan jual beli salam, kata Imam Malik. Kamu faham kan ya apa Ustaz cakap ni? Kamu faham ke apa Ustaz cakap ni? Ustaz takutnya Ustaz bercakap sendiri kamu tak faham. Boleh tak? Tak faham? Sekarang begini Tuan Haji, kita tahu akad salam ini modal itu sama kata Ustaz, sama ada duit ataupun barang, ya kan? Modal itu sama ada duit ataupun barang. Dia mesti diserahkan di dalam akad majlis. Akad majlis ini artinya apabila pembeli dan penjual bertemu di satu tempat. Okey? Bila pembeli dan penjual bertemu di satu tempat, pembeli mesti serahkan barang ataupun duit kepada penjual. Tapi penjual menyerahkan dia kemudian barang tadi, bukan diserahkan di dalam akad majlis itu. Ini salam. Duit ataupun barang tadi mesti diserahkan untuk mendapatkan barang yang lain. Ini pendapat mazhab Imam Hanafi, Hambali dengan Imam Syafi'i. Duit mesti diserahkan di dalam akad salam. Tetapi Imam Malik mengatakan indah. Imam Malik mengatakan boleh duit itu ditunda untuk diserahkan. Pajaman tempohnya 3 hari. 3 hari. Duit itu baru diserahkan ataupun kurang daripada itu. Ini yang masukkan perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya sekarang kalau kita bayangkan di dalam akad jual beli kita melalui Shopee, Lazada ataupun TikTok, kan kita sudah setuju, antara kita dengan pembeli sudah setuju. Okey, kita setuju mau beli barang ni, pembeli sudah setuju, tapi kita belum serahkan duit lagi. Kita belum serahkan duit lagi. Sepatutnya bila kita mau beli barang itu melalui online, duit kita mesti serahkan, ya kan? Kalau tidak, ini penjual itu tidak akan proses barang itu. Ini ikut yang 3 mazhab tadi, mesti begitu dia kata. Tapi sekarang kita minta itu penjual proses barang itu dulu, kemudian kita janji lepas daripada 3 hari ataupun 3 hari kita serahkan duit. Bolehkah begitu? Boleh. Ikut pendapat siapa? Imam Malik. Begitu. Okey, baik, aku mau balik kau punya barang, kau proses dulu. 2-3 hari boleh aku bayar sama kau. Boleh begitu? Boleh. Ikut pendapat siapa? Imam Malik. Tapi 3 pendapat ini kata Ustaz, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi tidak. Mesti diserahkan juga kalau kita mau beli. Terus dari kau mesti serahkan dari. Tidak boleh kau tunggu 3 hari. Kecuali Imam Malik kata Ustaz yang membenarkan begitu. Ya, bang. Apa bang? Macam mana adik? Coba adik. Ya. Ya, ya. Okey. Ya. Sekali lagi bang minta maaf bang. Ya. Okey. Ya. Ya.
Oh ya, baru saya faham ini. Ya, bagus. Ini abang ni kata ada syarat yang macam begitu. Barang sampai baru bayar. Dia kata, adakah ini termasuk di dalam bab salam? Barang sampai baru bayar. Ha? Kita faham kadang-kadang barang itu sampai kepada kita lebih daripada 3 hari, kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 6 hari baru sampai. Jadi bila kita 4 hari, 5 hari, 6 hari, memang kita kalau berdasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi dengan Imam Hambali, duit mesti diserahkan dulu, ya kah? Tapi kita ambil pendapat yang kedua, Imam Malik. Imam Malik katakan 3 hari dan ke bawah. Sekarang barang sampai kepada kita lebih daripada 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, baru barang itu sampai kepada kita dan baru kita bayar. Adakah ini termasuk di dalam bab salam? Yang pertama, dia tidak termasuk di dalam bab salam. Kalau dia termasuk di dalam bab salam, pembelian tidak sah. Bagus bang. Harus kita tahu bahawa pembelian tidak sah macam begitu. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Bagus ini pendapat abang. Baru saya terfikir. Ya kadang-kadang ada macam begitu. Dia kata barang sampai baru bayar. Ya kan? Barang sampai baru bayar. Itu pembelian tak sah. Masyarakat kita tidak tahu kadang-kadang. Sebab orang tidak mengikut, tidak mengaji. Tidak mengaji. Jadi bila tidak mengaji, berlaku macam begini, ini tidak boleh di dalam Islam. Tidak sah tu. Oi, nasab, aku bayar juga itu barang itu sampai. Iya, memang kau bayar. Tetapi ini tidak sah di dalam bab salam. Lebih daripada 3 hari. Hatta kita ikut pendapat Imam Malik pun, itu lebih daripada 3 hari. Kalau kurang daripada 3 hari, okey, kita terima. Tapi kalau lebih daripada 3 hari, tidak sah. Apabila tidak sah, penjualan itu batal. Otomatik batal. Bagus bang. Penjualan otomatik batal. Tidak boleh macam itu. Faham? Jadi jangan kita terpengaruh dengan yang semacam begitu. Barang sampai baru bayar. Ikut hukum tidak betul itu. Ikut hukum tidak betul kata Ustaz. Tidak betul. Bagus ini ya bang, ini bagi peringat kita. Itu ikut hukum tidak betul kata Ustaz. Jangan lakukan macam begitu. Bila pembelian tidak sah, penjualan tidak sah, pembelian batal, kita lakukan juga haram hukumnya. Terkeluar daripada pendapat mazhab ulama yang kita bincangkan ini. Terkeluar. Okey. Ada lagi? Ya, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Dari Filipina, itu kelapa kulit kelapa sama isi kelapa dia berbentuk saja. Jadi apa hukumnya Ustaz? Pertama, apabila kita beli barang, okey, harga barang itu hanya 1.000, kita deposit 10%. Dan apa hukumnya itu? Ya. Yang pertama maksud abang ini kelapa dengan minyak masak. Minyak masak. Kelapa dengan minyak masak lah. Minyak masak dan senakan. Itu daripada senakan bang. Ya. Yang mana daripada senakan bang? Kelapa itu. Minyak masak daripada senakan, okey. Kelapa yang buka doang dari Filipina. Oh, kelapa daripada Filipina. Minyak masak daripada senakan. Begitu? Iya. Macam mana bang? Oh, kelapa daripada Filipina, kemudian sampai ke tempat kita, dijadikan kopra.
minta maaf nih Ustaz sekali lagi bang, sekarang ini kelapa daripada Filipin, ya kan? Kemudian masak daripada Senakan, kemudian bertukar, begitu? Ya begitu kan, bertukar. Sekarang kalau kelapa ini seperti mana yang kita tahu, dia menghasilkan minyak juga. Kelapa ini boleh menghasilkan minyak. Sekarang kelapa ini daripada Filipin, ini minyaknya daripada sini. Artinya bila sampai kelapa ini disenakan, dia diproses menjadi minyak, minyak ini diantar ke Filipin balik. Begitu kan? Kelapa dengan minyak tu. Artinya ada harga-harga yang ditentukan gitu bang. Kelapa ini berapa harganya, minyak ini berapa. Artinya lebih kurang harganya ditukar. Begitu. Sekarang abang ni kata kelapa daripada Filipin. Katakan kelapa ini jumlah dia 200 ringgit. Kelapa ni jumlah dia 200 ringgit Malaysia. 200 ringgit Malaysia. Ini kita ada minyak daripada Senakan kah, daripada Beaufort kah, daripada mana-mana, tak kira lah. Sekarang kita mau tukar. Yang minyak kelapa ini harga dia mesti dalam kuantiti yang sama dengan kelapa ini. Mesti dalam kuantiti yang sama. Oi, minyak itu sudah diproses kan? Ini kelapa ini belum diproses. Iya, dia mesti dalam jumlah harga yang sama. Tidak boleh. Kalau berlaku harga dia yang berlainan, akan menyebabkan berlaku riba di situ. Akan menyebabkan berlaku riba. Kita namakan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apabila ada pertambahan di dalam modal. Asalnya tidak ada pertambahan, jadi bila ada pertambahan di dalam modal, ini kelapa 200, sekarang ini kita jual 250. Ada pertambahan harga kan? Ada 50 ringgit. Sedangkan ini minyak ini dihasilkan daripada kelapa juga. Jadi bila ada pertambahan di situ, maka itu akan menjadi riba. Dia boleh melibatkan dua riba di situ. Riba nasi'ah dilibatkan juga, riba fadil pun dilibatkan juga. Harus kita ingat, kelapa dengan minyak ini dia bersumber daripada satu yang sama. Kan kita katakan riba fadil tu bai'u jinsi bi jinsihi ma'a ziyadati fi ahadi al-badalaini 'ala al-akhar. Sekarang ini kelapa, ini minyak. Dia berasal daripada jenis yang sama kan? Jenis yang sama. Ya kan? Jenis yang sama. Sebab ini kelapa boleh menghasilkan minyak. Kan? Sekarang bila berlaku pertukaran, tapi cuma saja ini sudah jadi minyak, ini belum lagi jadi minyak, jadi kelapa. Walaupun dia jenis yang sama, apabila ada pertambahan, dia akan jadi masuk riba nasi'ah di situ. Sebab ada pertambahan. Jadi sekarang kalau mau beli kelapa ini, kalau mau beli minyak ini, berlaku pertukaran mesti jumlah dia sama. 200. Tuan Haji, begitu. 200 mesti 200. Kalau berlaku pertambahan tak boleh, jadi riba. Sekarang mesti 200. Artinya kalau kelapa itu 200, kita nilaikanlah macam mana ini minyak itu yang perlu diantar dengan kuantiti yang kelapa yang diantar itu. Ini mesti berlaku persetujuan yang pertama, dan yang kedua kuantiti yang diantar mesti lebih kurang menyamai ataupun hampir menyamai. Kalau berlaku pertambahan, kata Ustaz, dia jadi riba. Okey, dia jadi riba, tidak boleh. Yang kedua, Tuan Haji, yang kedua tadi apa itu yang Tuan Haji mau tanya? Macam mana Pak? Harga barang itu 1.000. Okey. Kita deposit 20%.
Okey. Jadi apa boleh? Oh ya. Sekarang abang ni kata harga barang tu 1,000. Kan? Tapi kita bayar deposit 10%. Deposit 10% daripada 1,000 berapa? 100 kan? 100 kan? Kalau 100, kita deposit 100, kemudian bilang sekejap boleh kah? Kalau ini 1,000, kita deposit 10%, kita bagi dia 100. Okey, harga barang itu 1,000, tapi dengan syarat kita bayar dia dalam jangka masa tempoh yang tertentu. Contohnya, kita berjanji untuk membayar yang harga barang 1,000 dalam jangka masa 2 bulan. Dia setuju untuk terima 10%. Dan kita setuju untuk bayar dalam jangka masa 2 bulan. Dia kata, kalau kau bayar lewat daripada 2 bulan, yang harga 1,000 ini, dia akan naik jadi 1,050 ringgit. Kalau dia kata macam itu, jangan teruskan pembelian. Sebab dia jadi riba, kata Ustaz. Dia jadi riba. Itu riba nasi'ah kita namakan. Ziyadatu fi muddatin dain muqabil az-ziyadatu fil mal. Bertambahnya duit apabila berlaku penambahan masa. Kalau 1,000, kita mesti kaya bayar 1,000. Deposit itu terpulang. Dia sudah terima 10%, okey, kita boleh bayar 10%. Tidak ada masalah, bang. Tapi dia jangan tambah nanti. Kalau kita berjanji untuk bayar 2 bulan, mungkin kita terlewat untuk bayar ini 2 bulan setengah, kan dia kata kau mesti tambah duit. Tidak boleh. Jangan. Itu tidak boleh. Itu jadi riba, kata Ustaz. Jadi kalau dia 1,000, tetap 1,000. Tidak boleh tambah. 10% itu terpulang sama dia. Dia terima itu terpulang. 5% pun itu terpulang. 20% terpulang sama dia. Tidak ada masalah sama kita. Yang penting di sini, jangan ada pertambahan 1,000 ini. Jangan ada pertambahan 1,000 ini. Kalau ada pertambahan, dia jadi riba, kata Ustaz. Kecuali sekarang kita mengatur siap-siap sama dia. Okey, Mat, kau bagi pinjam aku 1,000. Barang ini harga barang ini 1,000. Aku bagi sama kau 10%. Kata si Karim. Tapi kata si Ahmad begini, harga barang ini 1,000. Aku bagi masa kau tempoh 2 bulan untuk bayar. Kemudian kalau kau terlewat bayar, macam mana? Kau kena bagi aku sagu hati. Kau kena bagi aku sagu hati. Kalau si Karim setuju, okey, tidak ada masalah. Sagu hati dia sebut, sagu hati. Artinya terpulang kepada si Karim bagi berapalah? Bagi 10 ringgit kah, bagi 20 ringgit, itu terpulang kepada si Karim. Tapi kalau dia tetapkan, tak boleh. Kalau dia tetapkan, tak boleh. Kau, ini harga barang 1,000, tapi disebabkan ada penambahan nanti, kau kena bayar 1,550. Tak boleh macam itu. Kecuali dia sebut sagu hati, artinya berapa-berapa kita mau bagi sama dia, terpulang sama dia. Itu boleh, bang. Jangan ada penambahan. Ada penambahan tak boleh. Kalau dia sebut sagu hati, boleh, tidak ada masalah. Okey, boleh kan? Jadi saya rasa mungkin minta maaf, kita tidak ada masa. Sudah Isya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada diri Ustaz sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.